So aku berlari dekat UPM. Okay. UPM, So UPM Serdang lah. Sebab aku ada running punya gang lah. So kita akan tukar-tukar. Kadang Bukit Tungku, kadang UPM, kadang Putrajaya. So malam tu berkumpul. Berkumpul ada dalam 5 orang lah. 5 orang. And kita orang start running. Okay, start running dah lewat dah. Sebab UPM daripada rumah aku jauh. Lepas tu tunggu semua orang sidai-sidai pukul 10.30 macam tu baru start running. Running 10 km. Running, lari. Kau pernah pergi UPM waktu malam tak? UPM waktu Pernah malam. pernah pergi UPM waktu malam tak? Aku pernah pergi. Gelap kan? Dia God memang gelap damn kan? it lah. UPM memang gelap lah cerita dia. Okay, memang gelap kan. So, pergi. Kita orang start running daripada Masjid UPM. Okay, Masjid UPM, kita orang start running, masuk dalam. Okay, kalau kau nak tahu vibe UPM ni adalah vibe yang dia gelap. Dia kalau ada lampu pun, lampu dia warna kuning. Oh, faham. Betul tak? Lampu dia warna kuning. Yes. Dia still lama. Aku tak tahu kenapa dia macam tak. Maybe dia tak ada budget untuk upgrade dia punya infrastruktur kan. And kau lari tu dalam keadaan bangunan yang lama-lama. Kau akan nampak bangunan yang lama kiri kanan kau. College lama. So waktu lari tu lari lah. Kita lari layan kan. Aku pakai ni tau. Aku pakai apa tu? Earphone. Bukan earphone. Apa tu? Yang earbud. Earbud tu kan. Pakai dengan lagu. Lari. Aku running aku akan laju tau. Aku akan laju. Lari. Pace 4 lah. Pace 5, pace 4, 50 macam tu lah. Pace 5 kan. Lari. Kita orang lari by grouping. So bila dah lari laju, masing-masing akan seorang ni tinggal. Yes. Seorang ni tinggal. So aku lari lah. Aku lari sampai depan. Sampai road yang aku masuk tu dah tak ada jalan. Dia dah tak ada jalan tar. Faham. Tapi dekat aku punya Strava, dia ada map tau. Dia ada jalan kat situ. Dia pusing, ada road dia lah. So aku macam, aku kalau lalu jalan ni, aku boleh tembus ni sampai balik kat masjid tu. Yes. So aku macam, takkan aku nak tunggu. Sebab masa aku lari punya jalan tu gelap. Memang betul-betul dah, aku tak tahu aku kat mana. Tapi dalam pukul Dalam pukul, masa tu dah pukul 11.40 macam tu lah. lambat lah lari. Sebab lari 10 km. Mula-mula bila start tu, kita lari sama-sama. Tapi bila dah tinggal dah kena berhenti. Faham tak? Berhenti tunggu seorang sampai kan. Sebab aku lari laju. And lari. Aku berhenti lah tunggu. Okay. Orang pertama datang tu adalah sepupu aku. Sepupu aku nama dia Omar. Dia datang, dia diam. Macam ni apa pasal diam kan? Kau okey tak lah? Mungkin penat lah kan. So aku diam. Aku pun tak cakap apa. Aku diam. Diam je. Tunggu semua orang apa semua. Tapi lambat sangat. Pasal aku cakap, jom lah kita gerak lah. Gerak. Running. Kau tahu tak Wan? Aku jadi pelik sebab apa tau? Aku lari tu almost 20 minit. Aku tak sampai jalan yang ada lampu. Kau faham tak? Dia jadi makin gelap. Aku lalu mula-mula dekat college. Dekat college gelap. Sampai kat rumah-rumah pula. Ada rumah-rumah. Dekat UPM dalam tu ada rumah-rumah. Rumah-rumah tu tak ada penghuni. Tapi gelap. Lalu lah. Aku macam ya betul lah. Aku tengok Strava aku kan. Memang ada laluan. On moving. Tapi aku tak nampak langsung depan tu ke apa ada cahaya. Tak ada. Faham? Aku pusing belakang kan. Macam betul ke Abang Umar ni jalan ni? Memang diam. Ni ikut kan. Aku dah start slow down. Aku macam tak sedar hati lah. Apa benda ni kan. Lari macam ni kan. Aku lari biasa tempat terang ke. Dekat taman, dekat track. Tiba-tiba lari waktu jadi gelap macam ni lah. Ni tak ngam ni. Baik aku tunggu. Dua orang kan. Stop lah. Aku cakap dengan dia kan. Abang Omar, kita orang tunggu lah. Member diam. Diam je. Lepas tu dalam 15 minit macam tu, badan aku tiba-tiba meremang. Suddenly tiba-tiba meremang. Aku macam Aku dah tahu lah. Macam ni ada something wrong ni. Benda tak kena ni. Aku cakap jom lah kita lari lah. Sampai depan tu. Mana tahu jumpa jalan.
Lari. Kan? Sampai satu masa aku dengar bunyi growling. Kau tahu bunyi growl? Bunyi macam macam je tu. Ui. Aku tengah pakai earpod ni. Earpod Aku tu. boleh dengar. Aku buka kan? Aku pusing belakang kan? Aku punya Oma tu dah tak ada dah. Oma tu dah tak ada kat belakang Rumah aku. tu hilang. Oma tu hilang. Hang patah balik ataupun hang teruskan? Aku patah balik. Aku macam okay, kalau aku teruskan ni, aku dah tak tahu jalan. Faham tak? Aku tak nampak jalan. Yes. So the only way hanyalah aku patah balik. Okay. Kau nak tahu bila aku patah balik tu, aku lari. Aku berlari sekuat hati aku. Laju gila. Aku lari laju gila. Itu Aku Usain Bolt pun kalah. damn. Ha? Usain Bolt pun Okay, kalah. kau tahu peluh yang keluar tu adalah peluh sejuk. Peluh sejuk. Peluh sejuk. Kau dah macam yang lari tu bukan tenaga kau. Kau punya kau punya roh kau dah sampai dah. Faham tak? Gila. Sekuat okey. hati kau lari. Lagi laju daripada anjing kejap kat belakang. Yes. Lagi laju. Memang aku lari laju sekuat hati aku. Faham? Tapi bila kau lari laju tu, kau akan ada satu tahap yang kau dah tak boleh lah maintain pace 4 kau. Faham? Kau akan berhenti kat untuk ambil nafas kau. Bila aku berhenti tu, aku pusing belakang lah kan. Takut lah faham tak? Sebab benda gelap. Aku pusing belakang, kau tahu apa aku nampak? Aku nampak langsui tengah terbang kat atas. Aku memang tak sembang awan. Aku ada footage kan. Aku bawa keluar kamera aku record. Nanti aku tunjuk kau. Kau nak tengok? Nak tengok? Okay, mana footage dia? Ni kau tengok ni. Ni real lah, ni real. Ni real one. Sumpah gila. Weh ni. Ni. Ni memang real. Tunjukkan dia. Laju. Saja. Tak apa, nanti hang send video footage kat kami. Weh ni takut. Ni memang betul lah. Ni